Dekat tangan aku sekarang ni ada satu tablet bajet dari Honor yang mungkin akan menarik minat ramai orang. Ini dia Honor Pad X9A dengan harga bawah RM1,000. Aku yakin mesti ramai yang akan pilih dia ni sebagai satu alternatif daripada tablet-tablet lain dalam pasaran. Tapi macam biasa, harga murah tak semestinya semuanya sempurna. Kita akan tengok dari segi display, kamera, prestasi, bateri dan yang paling penting, sesuai ke tak untuk keperluan harian korang. Pertama sekali bila aku pegang tablet ni, apa yang aku perasan, dia punya material kat belakang ni full metal body. Dan apa yang aku perasan satu lagi adalah dia punya ketebalan dia dengan 6.77mm. And then bila pegang tu, tak terasa berat sangat pun. Jadi korang selesa lah kalau korang nak bawa ke mana-mana. Sama ada korang nak guna sambil baring ke, nak tengok movie ataupun nak baca e-book, memang rasa ringan je. Untuk bezel dia ni, kalau korang tengok, sekilas pandang nampak macam tebal kan? Tapi acceptable lah dengan harga dia bawah RM1,000. Bercakap pasal skrin ni, Honor Pad X9A dia hadir dengan bersaiz 11.5 inci tapi dengan skrin jenis LCD dan bukannya OLED. Jadi dari segi warna dan kontras mungkin nampak perbezaan ataupun ketara dan tak setanding dengan tablet premium yang lain. Walaupun begitu, untuk kegunaan harian macam korang nak layan movie ke, layan Netflix, dah cukup memuaskan. Tambah pula brightness dia pun okey. Tapi kalau korang nak guna dekat outdoor, mungkin korang kena cari tempat yang tak terlalu cerah. Baru kat situ korang boleh nampak betul-betul skrin tu. Seterusnya, dari segi prestasi, Honor Pad X9A ni dikuasakan dengan chip Snapdragon 685 dan dijalankan atas Magic OS 9.0 dengan berasaskan Android 50. Apa yang aku suka tentang Honor ni, dia punya interface ataupun antara muka agak bersih lah kalau nak dibandingkan dengan brand lain. Jadi bila aku buka apps, tukar social media and then layan YouTube ke apa, semua tu nampak buttery smooth. Tapi kalau korang jenis heavy user ataupun gamers tegar, mungkin tak sesuai untuk running game macam Genshin Impact. Sekarang kita beralih kepada kameranya pula. Untuk kamera belakang, dia ada sensor 8MP dan untuk kamera hadapan dengan 5MP. Secara jujurnya, kamera dia taklah wow mana. Tapi kena faham, ini tablet dan bukannya flagship smartphone. Kamera dia ni dah cukup dah untuk korang buat kelas online ataupun buat video call. Tapi janganlah harap untuk tablet ni ambil gambar waktu malam, lepas tu confirm banyak sangat noise waktu tu. Yalah, dengan pencahayaan yang rendah. Beralih ke bateri, aku rasa Honor agak bijak untuk yang ni sebab dibagi dengan bateri yang besar berkapasiti 8300 mAh. Tapi dengan pengecasan yang sederhana iaitu 35W saja. Lepas seharian suntuk aku guna tablet ni untuk tengok video, buka YouTube, buka TikTok and then layan sikit pen stylus dia. So dapatlah persen tu dalam 20% ke 30%. Pengecasan pula macam yang aku cakapkan tadi, 35W saja. Dia taklah laju sangat tapi masih lagi acceptable untuk harga bawah RM1,000. Dan apa yang aku rasa paling menarik, walaupun tablet ni dengan harga bajet dijual dengan tanda harga bawah RM1,000, korang still lagi dapat keyboard dan juga pen stylus. Yelah, bawah RM1,000 kot, tapi korang dah dapat dengan extra item sekali. Dan benda ni bukan sekadar gimmick. Aku cuba sendiri untuk buat kerja. Tulis nota, type script, jawab email, semua boleh jalan. Keyboard dia ada rasa feedback yang okey dan stylus dia pun responsif untuk cacatan atau lukisan ringkas. Dan kalau korang nak tahu, Honor Pad X9A ni dia ada dua jenis variant. Satu dengan Wi-Fi version yang korang tengah tengok sekarang ni, dan satu lagi LTE version. Yang versi Wi-Fi ni didatangkan dengan 16GB RAM yang mana termasuk sekali dengan 8GB Honor RAM Turbo dan 128GB storage. Untuk versi LTE pula, dia didatangkan dengan 256GB storage. Jadi kalau korang nak guna yang sambil travel ataupun tak nak bergantung sangat dengan Wi-Fi, aku rasa korang patut ambil yang versi LTE. Tapi kalau sekadar nak guna dekat dalam rumah, tak pergi ke mana sangat, aku rasa Wi-Fi version pun dah okey. Kalau korang seorang pelajar, cikgu atau pengguna casual, aku rasa cukup dah memadai untuk korang memiliki sebuah Honor Pad X9A ni. Yalah, tambah pula dengan harga bawah RM1,000 dan siap bagi keyboard dan pen stylus lagi. Aku rasa value dia sangat tinggi. Seandainya kalau korang sukakan skrin jenis OLED, prestasi yang agak padu dan juga kamera yang power, mungkin korang boleh pertimbangkan untuk ambil tablet lain dengan harga yang lebih mahal. Macam biasa, ni cuma pengalaman aku sepanjang guna beberapa hari untuk tablet Honor. Kalau ada yang dah beli Honor Pad X9A ni, cuba kongsikan pendapat korang di ruangan komen di bawah dan jumpa lagi kita di video yang seterusnya. Ciao.